Syubhah dalam syarikat ni dia banyak pendefinisian dia dan banyak keadaan dia. Banyaklah suasana yang berlaku. Kadang-kadang benda tu bukan syubhah, memang haram pun. Sama ada benda tu syubhah ataupun haram, kalau benda tu haram, maka kita wajib tinggalkan. Tak boleh ambil, tak boleh guna untuk makan ke, perbaik kereta ke. Maka benda tu terang-terang haram. Kalau benda yang haram lah. Dan kalau kita tengok ada orang buat benda yang haram tu, maka kita wajib tegur. Kalau kita ada kuasa, kita halang perbuatan itu. Kalau kita tak ada kuasa, kita orang bawah je. Yang buat tu orang atas. Kita wajib sampaikan kepada dia. Dia nak ikut, tak ikut, itu dia punya pasal. Kasarlah sikit. Tapi kena sampaikan. Bagi tahu dekat dia, perbuatan ini haram. Hasil yang kamu ambil ini haram. Bukan syubhah. Haram. Kena beritahu. Lepas tu lepas tanggungjawab kita. Di depan Allah Azza wa Jalla. Allah suruh sampaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kewajipan setiap Muslim apabila tengok orang Islam yang lain melakukan kesalahan. Maka kena tegur. Adapun kalau benda tu syubhah yang berlaku kepada diri kita, maka Nabi ajak kepada saya dan kita semua untuk meninggalkan benda yang syubhah. Sebab mengambil benda yang syubhah adalah seperti meniti, berjalan di tepi pagar haram. Bila-bila masa saja diri kita boleh terjatuh dalam circle yang haram tersebut. Bila berhadapan dengan benda syubhah, Nabi ajak, Nabi yang menyayangi kita lebih daripada menyayangi dirinya sendiri, Nabi kata tinggalkan benda-benda yang syubhah supaya perhitungan kita nanti lebih senang di padang mahsyar. Wallahu a'lam.